Secara umumnya, Malaysia mengalami proses perbandaran yang pesat disebabkan perkembangan sektor ekonomi bandar sejajar dengan dasar ekonomi baru. Ianya telah menghadirkan impak positif dengan mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Selain impak yang positif, pembangunan kawasan bandar juga sebenarnya menimbulkan pelbagai kesan negatif seperti pencemaran alam sekitar, peningkatan penjanaan sisa pepejal, masalah kehilangan air akibat dari kebocoran paip air, masalah peningkatan kadar kemalangan yang berpunca daripada kerosakan jalan raya dan sebagainya. Oleh yang demikian, Sistem Geokolektor Aduan Komuniti Penduduk GAKP telah dibangunkan bagi memudahkan masyarakat untuk menyalurkan aduan komuniti berkaitan dengan masalah setempat seperti masalah sistem saliran tersumbat, paip air pecah, jalan raya rosak dan sebagainya. Objektif sistem GAKP ini dihasilkan ialah bagi tujuan menyimpan dan memaparkan maklumat berkaitan aduan komuniti di Bandar Kuantan secara atas talian yang bertindak sebagai satu platform untuk membantu pihak berkuasa dalam pemantauan dan pengurusan aduan komuniti. Sistem GAKP ini merupakan sistem inovatif yang menggunakan teknologi geospasial dan sistem penentu dudukan sejagat GPS untuk memantau serta menguruskan aduan berkaitan infrastruktur dan alam sekitar secara cekap dan sistematik. Ianya membolehkan pengguna melaporkan isu seperti paip bocor, jalan berlubang, saliran tersumbat, pencemaran alam sekitar dan masalah infrastruktur lain secara masa hakiki. Terdapat dua modul dalam sistem GAKP iaitu modul kolektor dan modul dashboard. Modul kolektor membolehkan pengguna mengisi maklumat berkaitan aduan seperti kategori aduan, agensi kerajaan berkaitan, gambar aduan dan lokasi aduan, manakala modul dashboard digunakan untuk mempersembahkan data-data tersebut dalam bentuk visualisasi statistik. Proses pembangunan sistem GAKP adalah melibatkan penggunaan pakej ArcGIS Online berasaskan cloud yang boleh menggalakkan kolaborasi antara ahli dalam sesuatu organisasi untuk membangunkan sesuatu pengkalan data GIS. Melalui penggunaan sistem GAKP ini, pengguna dapat menyalurkan aduan komuniti secara atas talian dengan mudah melalui penggunaan telefon pintar, komputer peribadi dan komputer riba, melalui penghantaran maklumat aduan, gambar aduan dan lokasi aduan. Dengan integrasi data pintar, sistem GAKP membantu pihak berkuasa mengutamakan tindakan serta meningkatkan keberkesanan pengurusan aduan yang akan menyumbang kepada pembangunan bandar pintar dengan memastikan alam sekitar dan infrastruktur lebih selamat dan terjaga. Sistem GAKP juga menyokong matlamat pembangunan mampan SDG dengan memberi kesan kepada faktor kesihatan dan kesejahteraan SDG 3 melalui proses aduan berkaitan dengan pencemaran udara, bunyi, bau dan sebagainya yang boleh menjejaskan kesihatan masyarakat. Ianya juga akan turut memberi kesan kepada faktor air bersih dan sanitasi SDG 6 melalui pengenalpastian lokasi berlakunya paip bocor, paip pecah dan masalah air bersih untuk tindakan pantas pihak berkuasa melalui aduan yang diterima. Selain daripada itu, ianya juga akan turut memberi kesan kepada faktor bandar dan komuniti lestari SDG 11 melalui tindakan membantu dalam mengesan masalah infrastruktur seperti kerosakan lampu jalan, kerosakan jalan, saliran tersumbat dan sebagainya. Bagi tujuan promosi kepada agensi dan pihak berkuasa tempatan di sekitar Kuantan pada masa hadapan, sistem ini telah pun didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO dengan nombor pendaftaran LY2025 C01803
pada tarikh 26 Mac 2025. Merujuk kepada kepelbagaian fungsi penggunaan sistem ini, ianya mempunyai potensi yang baik untuk disebarluas dan dikomersialkan kepada agensi dan pihak berkuasa tempatan lain di Malaysia. Sekian, terima kasih.